Tadi beza aku kena kepung dengan beza lain, kiri kanan, satu-satu datang. Aku tak tahu masalah diorang ni, nak gaduh ke apa. Rupa-rupanya diorang datang sini nak support makan aku punya kafe dekat The Communal Puncak Alam. Aduh, aku bersalah weh sebab bersangka buruk dengan diorang. Sanggup tu diorang datang dari Penang, 5 jam perjalanan weh. Untuk ucapkan terima kasih sebab geng-geng beza ni dah datang dari jauh, aku pun bagi diorang pastry. Lagipun bukan selalu jumpa, and aku harap diorang puas hatilah makan dekat sini. Bila diorang ambil and semua pun dah dapat pastry tu, aku sajalah cakap, hitam itu apa? Hitam itu premium. Wow, diorang masih ingat tagline aku, hitam itu premium. Jadi lepas makan-makan, kita orang pun susun kereta sikit dan gambar sebelum diorang balik ke Penang. Effort nak rekod tu sampai guna kereta Lalamove weh. Dan sebelum balik, aku bagi diorang stiker hitam premium. Aku nak bagi tahu, walaupun diorang makan waktu siang, ini bukan di bulan Ramadan. Manalah tahu korang cakap diorang ni tak puasa ke. Sebut pasal Ramadan, aku ada menu baru untuk set iftar dan more. Jadi kepada korang semua yang dah berkeluarga ataupun masih single, lonely dan kesunyian, jemput datang berbuka di The Communal Eco Grand Puncak Alam.